dengan penyampaian anugerah tandas angkat 2025. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan Cikgu Samiha untuk menerajui majlis. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Tuan CEO, Ustaz Nazir Saifuddin, Guru Besar Puan Rogayah, Wakil Ketua Biro 3K Baka Seri Abim Sungai Ramal, Puan Aira Nur, Barisan GPK, Ketua Bidang, guru-guru dan murid-murid yang disayangi sekalian. Diri cikgu di sini untuk menyampaikan pertandingan kebersihan dan keceriaan tandas tahun ini bagi sesi 2025. Pertandingan ini untuk memupuk budaya menjaga kebersihan dan menceriakan tandas sekolah kita. Cantikkan tandas kita sekarang? Cantik ke tidak? Cantik. Jadi cikgu harap lepas ni cantiknya tandas kita tu kekal sampai selamanya. Tiada titik noktah untuk cantik dan bersih itu. Okey. Jadi kita terus tanpa melengahkan masa lagi, kita terus dengan penyerahan sagu hati kategori tandas kategori murid. Kategori tandas murid. Okey, kita mulakan dengan sagu hati. Dijemput. Okey. Tuan CEO Ustaz Nazir bin Saifuddin, Ustaz Nazir Saifuddin bin Abdul Rahim, diiringi Puan Rogayah dan Puan Aira Nur. Pertama, tandas sakura oleh Cikgu Atirah dan Cikgu Arifah. Cikgu? Seterusnya, tandas seroja, Cikgu Hawa Mas dan Cikgu Ainisah. Tandas seroja, Cikgu Hawa Mas dengan Cikgu Ainisah. Okey, seterusnya tandas kiambang, Cikgu Wahida, Cikgu Farhani. Cikgu Wahida dan Cikgu Farhani. Okey, seterusnya tandas Alamanda 2, Cikgu Zuraida dan Cikgu Ainil Ilma. اختار الله قوما كي يرفعهم درجات الذاكرون الله دوما والذاكرات ذكروا الرحمن حقا. Okey, seterusnya tandas Melur, Cikgu Siti Fatimah, Cikgu Atika dan Cikgu Roslah.
Okey, seterusnya tandas marigold Cikgu Mashita dan Cikgu Fatimah. The greatest gift he gave her, to always turn to Allah with these golden words she shared. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah. Okey, seterusnya I come to you, just an empty cup, asking that you fill it up with nothing but your love. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah. Okey, seterusnya tandas lavender Cikgu Nazli Hanim dan Cikgu Sazlina. Subhanallah, Alhamdulillah. Bidhikrillahi nahya, nasiru ila Okey, tandas seterusnya tandas tulip Cikgu Mazalina, Cikgu Wan Zarifah dan Cikgu Faizah. Bidhikrillahi dauman, kun abdan daud, dhikrul maula dawa'un litafri. Tandas tulip Cikgu Wan Zarifah, Cikgu Wan Zarifah, Cikgu Mazalina dan Cikgu Faizah. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Oh my Father, I feel sad to come to you today. These times have been so tough, I'm just in need of a Okey, seterusnya tandas mawar Cikgu Asmawani dan Cikgu Katijah. May I give you something? Tandas mawar Cikgu Asmawani dan Cikgu Katijah. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. اختار الله قوما كي يرفعهم درجات الذاكرون الله دوما والذاكرات ذكروا Okey, الرحمن حقا seterusnya tempat ke-6 dimenangi oleh tandas matahari oleh Cikgu Siti Nabila dan Cikgu Mursyida. Tempat ke-6. Allahu Akbar. We remember our mother bint Muhammad Fatimah, first Boleh bersedia tempat ke-5. from the day he left this world. Tandas lili Cikgu Syuhada dan Cikgu Zulaika. To always turn to Allah with these golden words she shared. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Subhanallah, Okey, boleh bersedia tempat ke-4. Tandas cempaka Ustaz Hamdan, Ustaz Adib, Ustaz Zarik dan Ustaz Zuraizi. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Oh Allah, I come to you, just an empty Sekarang tempat ke-4, tandas cempaka. nothing but your love. Subhanallah, Okey, tempat ke-3 bagi kategori tandas murid dimenangi oleh tandas Kekwa Cikgu Hawariah dan Cikgu Zurina Amira. Tempat ke-3.
Okey, tempat kedua dimenangi oleh Tandas Alamanda yang diketuai oleh Puan Nur Hayati dan Cikgu Hasmiha. Tahniah. Tempat kedua Tandas Alamanda. Dan tandas terbersih, cantik, cemerlang kategori murid dimenangi oleh Tandas Bunga Raya, Cikgu Asiah dan Cikgu Azimah. Tahniah. Anak-anak boleh melawat tandas Bunga Raya Cikgu Asiah dengan Cikgu Azimah. Sungguh cantik, menarik, tertarik. Boleh tengok-tengok, nanti awak cantikkan tandas awak macam tu. Okey, boleh? Okey. Seterusnya kita teruskan dengan lagi kategori tandas guru. Kita ada 3 tandas guru dan tempat ketiga dimenangi oleh Tandas Izora yang diketuai oleh Ustaz Nasiruddin dan Ustaz Lokman. Tandas Izora. Ustaz. Tempat kedua dimenangi oleh Tandas Kemboja, Cikgu Mazalina dan Cikgu Syamila. Okey, dan tempat pertama kategori tandas guru, tidak lain tidak bukan tandas Orchid yang diketuai oleh Cikgu Eli Azura dan Cikgu Falihah. بذكر الله نحيا نسير إلى الدروب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Tahniah dan syabas kepada semua pemenang. Dan tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada skuad tandas yang sering membantu guru untuk mencantikkan dan menceriakan lagi tandas kita. Okay. Dijemput Ustaz Suhaizi untuk memberi sedikit cendera mata kepada juri. Juri-juri. Iaitu Encik Nazil sendiri, CEO kita, Puan Guru Besar Puan Rogaya, Wakil 3K Baka Puan Aira, dan turut tidak dapat bersama kita Encik Kowim dan Encik Khairul Najmi sebagai juri.
Dan tidak lupa juga Cikgu Puan Lina kita, unit kualiti, sebagai juri pertandingan kita. Terima kasih banyak-banyak. Itu sahaja daripada saya. Saya harap tandas kita kekal cantik dan ceria. Yang tak ceria, kita ceriakan lagi. Yang dah ceria, kita tambahkan lagi ceria. Supaya kita rasa seronok dan gembira dan selesa berada di tandas sekolah kita. Okay, anak-anak, mohon untuk menjaga bersama tandas yang dicantikkan oleh cikgu-cikgu serta skuad tandas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.